Puasa ni betul-betul qalbu, jogging qalbu kita. Orang separi ni cuma tak tahu, dia tak tahu amo puasa ke tak, tapi amo puasa juga. Amo tak tahu dia mau puasa ke tak, dia mau puasa juga. Kalau tak puasa bagai tak tahu. Kenapa? Orang puasa ni galas puas kala, pergi kedai puas kala, buat kerja berat puas kala. Tak ada siapa dia tahu seorang ni puasa ke tidak. Ingatkan dia tak tahu pun kita puasa juga. Tu kelebihan puasa. Semaya ni orang nampak tengok, tunggu, oh dia tu duduk semaya, duduk rokok sujud. Orang boleh cek dia tu duduk semaya kan rokok. Puasa nak cek buat mulut kering tu kita boleh buat, siapa-siapa kering ada apa. Tapi bila-bila orang tak tahu puasa ke tak, kita puasa juga. Letih-letih lega. Tapi kenapa? Ya Allah, letih tapi dah musuh aku buat dengan rasa puas hati, dengan senang hati, puas hati aku boleh puasa kerana musuh puasa. Tak boleh aku makan, walaupun makan di rumah aku sendiri, tapi dah tak boleh aku tak makan. Aku balik pun mau kerja, buka pintu sejuk, ada bubur cendol semalam tak habis. Allah keliru kita, tapi dah Tuhan kata tak boleh, lagi tak jatuh tak boleh, maka aku tak makan. Kita tengok bini-bini muda lagi air dekat weh nak apa tak boleh, muka Tuhan kata tak boleh. Bini kata jangan abang, muka kita nak mau Tuhan. Tok lelaki kata jangan mek adik jangan mari dekat. Walaupun bini kita betul benar, harta kita betul benar, makanan kita benar, dapur orang pun tak ada apa tengok, tapi kita tak makan juga kerana Allah Ta'ala tak boleh makan siang. Ini latihan qalbu kita ni dilatih, bukan sekat tubuh badan dilatih, tapi qalbu kita pun dalam agama kena latih diri. Hak kita panggil muhasabah.